umur 21 ke bawah boleh masuk SUMA, terpilih. Mana saya wakil Kuala Lumpur lah. Tahun 94 saya wakil Kuala Lumpur untuk sukan triple jump, long jump. Rekod saya yang last, the best 10.24. 96 saya terpilih juga, tapi saya dah gantung spot. Merajuk dengan coach. Coach dengar ni. Coach dengar ni. Saya merajuk dengan coach. Too pretty to handle. Assalamualaikum. Hai, selamat datang, selamat menonton dan mendengar podcast Too Pretty to Handle yang dicantikkan oleh Estika dan yang sinarkan oleh City Jewels. Podcast saya hari ini, saya seorang, saya tak ada bersama teman saya Dr. Hanafi kerana dia ada hal yang lain dia kena uruskan. Tapi tak apa, Alhamdulillah, syukur. Di bulan puasa ini, saya ingin mengucapkan selamat puasa pada semua yang duk menonton. Semoga anda menonton ini dengan kata selesa dan di tempat yang cukup kata baiklah insya-Allah ya, dan dapatlah orang kata menikmati podcast ini sebaik mungkin. Baiklah, so bersama dengan kita hari ini guys, kita ada dua guest artis yang sangat menarik. Mereka ni dua boleh dikatakan legend lah juga dalam industri seni. Tapi sebelum tu saya nak ceritakan sikit pasal Estika, di mana saya nak beritahu pada semua rakyat Malaysia, beautician dan trainers di Estika Medispa adalah certified dan accredited London Examination Board UTM Space. Dan semua terapi dan produk kita di-endorse oleh doktor-doktor by Dr. Hanafi dan juga Dr. Ha. Yang penting sekali adalah Estika Medispa adalah award-winning Medispa di Malaysia. Dan Estika Medispa dah 11 tahun dan masuk dah 36 cawangan. Dan insyaAllah tahun ni nak kejar ke 10 cawangan lagi. So Alhamdulillah. Okey, baiklah. So tanpa melengahkan lagi masa, saya mau perkenalkan guest-guest kami iaitu Kak Lizawati dan juga Abang Fauzi Nawawi. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah baik. Cukup. Hari ni nampak, Akak nampak sangat colourful. Abang nampak macam gangsterism sikit. Macam warna dia. Dia masih membawa karakter sebenarnya. Ya, karakter masing-masing kan. Wah, mantap. Dari rumah ya? Puasa takat ni okey semua bang Alhamdulillah. Nak air ke apa tak? Tak perlu insya-Allah. Hari kedua. Hari kedua je betul. Alhamdulillah. Okey, so selalunya lah segmen pertama ni kita ceritakan sikit sebanyak nak tahu pasal kata latar belakang lah daripada akak dengan abang. So saya suka startkan daripada kecil. So contohnya daripada zaman kecil dia besar di mana dan juga sampai ke kalau belajar universiti, college dan sebagainya lah. So kita nak mula dengan siapa? Ladies first ataupun hero dulu? Ladies first. Ke macam tu. Okay. Baiklah, okey. Silakan akak. Saya tahu pasal akak kelahiran Kuala Lumpur. Tapi takat tu lah saya tahu. So akak boleh ceritakan. Akak asal-usul parents dari mana? Memang saya Kuala Lumpur. Ayah daripada Kampung Baru. Tak jauh pun kampung. Kuala Lumpur juga. Jadi memang tak ada istilah balik kampung. Oh, memang mak? KL. Semua KL. Kita semua duduk KL. Saya membesar di Sentul. Kemudian lepas tu barulah dah berkecimpung dalam bidang ni, baru berpindah ke setapak. Pun tak jauh juga. Setapak je, one step. Setapak je kan. Betul. Cuma basically in jadi KL je lah. Jadi saya memang jadi KL saja. City girl. Walaupun KL, saya banyak tempat saya dah tahu KL ni. Ya, sebenarnya. Kira akak banyak masa kecil selalu di rumah lah, di kawasan dekat-dekat dengan rumah lah. Orang yang pure KL ni, kebiasaannya diorang tak kisah masa KL. Betul? That's true. Yang explore tentang KL ni biasa orang luar. Betul. Kita KL ni kata tak heran lah kan. So kita memang kat sini kan. Betul. Tak ada apa-apa excited rupanya. Bila dah tahu, kat KL kat sini ke? Tiba-tiba kan. So akak boleh dikatakan start explore KL tu umur berapa? Pun tak explore sangat. Tapi baru nak berjinak lepas jadi artis. Oh ya ke? Ya, walaupun dah kerja pun saya tak explore sangat. Sebab mungkin kehidupan memang pergi sekolah balik rumah, pergi kerja balik rumah. So itu je I punya life. Akak sekolah di Sentul lah? Ya. I see. Adik-beradik akak berapa orang? 4 orang. Akak nombor? Nombor 2. Nombor 2. Angah. Kak Angah. Anak perempuan nombor 2 dalam keluarga. Atas abang. I see. Okay. Akak rapat lah dengan abang? Kita beradik memang rapat sebab Bonnie tak jauh kan. Dengan abang setahun, dengan adik 2 tahun, 3 tahun. So memang 4 orang tu membesar, memang bersilat lah kat rumah mak Biasa jarak semua setahun ke sebenarnya? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. I see. Tak, memang membesar serentak lah.
Kira walaupun angah tapi dekat long jugalah, kategori dekat long juga kakak sebab nombor biasa 1 sebab kan. perempuan kan biasa lebih matang daripada lelaki Ya. kan. Jadi Tanya akak, antara garang tak? abang dengan saya memang biasa saya yang kakak. Selalunya macam tu, betul. Sampai sekarang lah rasanya. So akak kira garang tak dengan adik-adik yang lain? Kira paling disiplin lah, yang paling memperbetulkan yang lain ke macam mana? Kalau orang mempersoalkan anak kedua, perempuan anak nombor 2 dalam keluarga, jangan tanya lagi lah. Betul. Tapi itu dulu. Ha. Bila memasuki fasa after 23, 24, dah kerja kan, dah tahu tanggungjawab, dia automatik berubah dengan sendirinya. Apabila apalagi bila buat keputusan kita nak kahwin ni. So banyak benda kena tukar ni. So itu perubahan yang saya lalui. Dari segi apa? Akak lebih tenang lah, akak lebih relax ke? Kena tenang, kena paksa diri untuk tenang. So sampai bila nak macam ni macam tu. Faham. Tak payah korek banyak sangat. Akak jenis bahasa kat sekolah dulu jenis mana, aktif bersukan ke? Ya, saya memang kaki sukan. Kau ulat buku? Itulah buku teks saya paling cantik di sekolah. Sebab? Cara saya jarang disentuh. Kalau orang kelas saya je tahu kata. Kalau cikgu umumkan tu, saya nak umumkan lah, kita ada pelajar yang paling cantik buku teks dia. Saya ingat sampai sekarang cikgu tu umumkan. Saya macam, kena bangga. Tapi lepas tu baru sedar. Itu sebenarnya tanda aku tak baca buku ni. Tapi, walaupun saya sport, mungkinlah sebab saya peka juga di kelas. Jadi apa yang cikgu ajar kat kelas tu saya tak tinggal. Jadi itu yang membantu saya untuk menjawab soalan kan. Walaupun saya tak belajar sangat, ada saya teruk sangat. Betul, kan. bukanlah orang kata budak-budak. Saya sederhana, keputusan yang okey juga. Sederhana. Cuma memang rutin saya di sekolah, rasanya 7 hari saya kat sekolah. Okey. Okey, sebab ada sukan dulu lah, maknanya ada Sabtu Ahad latihan pun saya pergi sukan. sekolah juga. Saya memang suka pergi sekolah, tak tahu kenapa. Zaman sekolah dulu kalau boleh tak nak ponteng. Macam Tak tu. explore KL tapi sekolah tu memang kata. Ya. Sampai mak saya macam pergi mana pergi sekolah. Kalau apa-apa mak saya akan cari saya kat sekolah. Okey, macam akak cerita dia pergi sekolah tu jalan kaki ke macam mana? Naik bas ke? Jalan kaki yang jarak dia lebih kurang hampir 1 kilometer juga kot. 800 meter je. Tak ada jauh. Dalam kalau jalan kaki zaman tu. Dulu rasa tak jauh. Betul. Sekarang 200 meter nak pergi sekolah pun tak boleh kena jemput. Betul. Kan? Zaman sekarang dah Beza berubah. kan? Betul, tu saya setuju sangat. Okey, so kita tanya abang sikit lah pula kalau boleh. Okey, so abang pula macam mana? Asal usul abang mak ngayah ke? Saya berasal dari Perak. Lahir di Pantai Remis, Perak. 12 orang adik-beradik. Wow. Saya yang terakhir lah, yang nombor 12. Monsu Jadi saya dibagi pilihan untuk memilih sekolah sebenarnya masa tu. Jadi saya pilih sekolah Cina. Betul? Ya, pada tahun itu sebenarnya dekat sekolah tu cuma ada 2 orang je pelajar Melayu yang sekolah Cina. SRJKC. Sekolah Rendah Jenis Kebahasaan Cina. So, masuk sekolah Cina lah. Darjah 1 sampai darjah 6. Kemudian tingkatan 1 sampai tingkatan 3 saya masuk sekolah swasta. Sekolah menengah tinggi swasta Cina. Sampai form 3. Kemudian saya transfer pergi ke sekolah menengah Methodist. Sekolah Melayu lah. Sampai habis SPM. I see. Both parents orang Perak juga ke? Dua-dua orang Perak. I see. So semua KL, semua Perak Ya. Oh, interesting. Tapi kalau balik kampung ada jugalah Perak lah kan. Ada Dapat Perak rasa lah. Pernah ada rasa gaduh tak ada? Ada sebab dia tak ada kampung. Betul. Pilihan balik kampung adalah Sebenarnya balik macam kampung saya, Cik Ta juga. Sama je, saya tak ada kampung juga sebab saya Gombak. So mak saya pun duduk Ampang je. So kalau kita tak gaduh pun nak balik raya, semua selalunya sebab Cik Ta tahu saya adik-beradik dengan Sasha je 2. Adik-beradik tak ramai. So Cik Ta kata okey lah, kita kalau raya pertama raya kat rumah mak saya, petang tu ataupun besoknya baru kita balik Kedah. Sama lah macam kita. Tapi bagusnya tak ada jam. Betul, tenang. Betul. Okay, so abang masuk sekolah Cina, very interesting. So abang boleh cakap Cina lah? Boleh cakap, boleh tulis, boleh baca. Wow, saya tak tahu benda tu. Wow, sangat menarik. Sangat berguna abang dalam... Sangat-sangat berguna lah. Kalau minta kerja selalunya kalau pergi interview, especially kalau kita nak bekerja dalam F&B department, hotel ke ataupun public relation ke, bahasa Cina ni sangat membantu. Kelebihan satu lagi bahasa. Kita
Dia boleh bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kemudian additional language dia, Betul. saya ada bahasa Cina. Betul. Dengan dalam Malaysia ni pula banyak orang kata kita multiracial, kita Chinese juga satu community yang besar kat Malaysia. So sangat saya rasa sangat betul. Sebab saya sebenarnya abang saya pernah nak hantar Aisyah sekolah Cina. Cik Tan nak hantar dia sekolah agama. So tapi saya kata Cina ni function juga. Saya cita-cita nak belajar Cina, tak kisah payahlah nak nak belajar Cina kan. Wah, abang dapat tu saya jealous lah. Tunggu. Saya terus terang saya jealous abang dapat sekolah Cina tu. Memang best. Macam mana abang ceritakan suasana sekolah Cina macam mana bang? Sekolah Cina sama je macam sekolah biasa. Cuma kena pandai bawa diri lah. Pertama sekali memang pergi sekolah tu tak pernah makan lah. Okay. Tak makan kena bekal lah. Kat kantin dia tak makan. Sampailah form 3 memang saya tak pernah makan kat kantin. Kerana belum tentu lagi halal ke apa kan? Memang tak halal lah kot Memang tak ada halal lah. Dia takkan nak buat halal untuk seorang murid tu je kan. Faham. And then yang keduanya suasana di sekolah Cina ni, bila saya dah transfer pindah sekolah ke sekolah Melayu, saya rasa pelajaran yang saya belajar waktu tingkatan 1, tingkatan 2 tu, tingkatan 3 di sekolah Melayu tu baru belajar. So maknanya lebih advance 1 hingga 2 tahun. Especially dalam mata pelajaran matematik. Dia orang sangat pentingkan matematik Advance lah maknanya. Matematik yang saya belajar tingkatan 1 dan tingkatan 2, tingkatan 3 di sekolah Melayu itu baru belajar. Faham. So maknanya So mudah lah untuk abang bila abang masuk sekolah mudah kebangsaan. saya nak kejar lah mata pelajaran kan. Tapi dari segi bahasa macam mana pula abang? Dia selalu kalau Cina ni selalu ada masalah dia lah bahasa kan, bahasa Melayu dan sebagainya, dia masuk peralihan tu kan. Bahasa Malaysia saya tak ada masalah. Yalah, Bahasa abang pun skor Melayu kan, datang dia Melayu pula tu kan, memang tak ada isu lah. memang tak ada isu lah. Jadi dari segi pergaulan tu memang tak ada masalah. Sebab bahasa, bila kita dah boleh bercakap bahasa dia, dah macam orang dia lah. Ya, abang cakap memang tak kekok lah cakap bahasa Cina kan. Tak ada kekok lah. Bahasa Cina ni kena selalu kita praktis kan. Selalu guna, selalu bercakap, baru kita tak akan lupa lah. Betul. Kalau lama kita tak gunakan, dia cakap tu dia kena susun ayat tu lama sikit lah. Tapi sekarang ni masih lagi tak ada masalah. Masih lagi. Saya selalunya kalau orang bahasa ni dia faham memang tak ada masalah. Kadang-kadang dia nak cakap balas jadi masalah balik, kan. Tapi nak dengar tu memang dia tangkap je apa dia orang cakap kan. Betul. Very best lah, sungguh lah best. Okay, tapi abang pula kalau kat sekolah pula jenis very hardworking, ulat buku ataupun bersukan? Saya ahli sukan juga. Saya ahli sukan juga. Saya masuk bola sepak. Kalau di sekolah Cina tu saya masuk tim bola keranjang, volleyball, pingpong, badminton. Wakil sekolah? Ya. Pernah menang? Menang daerah lah. Ada? Ya, menang untuk daerah, menang untuk sekolah. Paling antara semua tu lah abang punya paling kata cek makan lah, sukanya mana tu? Badminton. Ya. Ya. Pernah sampai ke kategori daerah lah tu? Ya, wakil sekolah untuk zon lah. Mas? Untuk zon Manjung tak dapat emas, tapi wakil untuk daerah Manjung untuk pergi ke pemain pemilihan untuk sukan sekolah-sekolah Perak, negeri Perak. I see. So macam abang lepas sekolah tu tak ada cita-cita nak jadi ahli sukan ke apa ke? Tak ada. Tak ada? Tak ada cita-cita sebenarnya. Tak ada? Tak ada untuk fikir ke arah sukan, sebab fikir yang itu hanya aktiviti ke kurikulum sekolah kan. Itu saja. I see. So cita-cita abang masa sekolah tu jadi apa pula? Masa sekolah tak ada simpan cita-cita apa. Saya cuma bila belajar masuk sekolah Cina ni, saya ada kelebihan bahasa. Saya fikir saya nak jadi polis. Oh, polis. Saya nak jadi polis sebab Kenapa polis? Akak pun tak tahu kan. Kenapa sebab polis? ayah memang polis lah. I see. Arwah ayah memang polis. Dan adik-beradik kebanyakannya ramai polis. So bila belajar bahasa Cina ni, untuk jadi polis ni lebih mudah lah. Jadi spy apa bang? Boleh jadi spy. Lebih kurang macam tu lah. Kan penyiasat ke apa ke. Tapi akhirnya bila dah besar ni, berlakon je lah dapat jadi polis. Dapat berlakon jadi polis je. Sebab kan? Lepas sekolah tak pernah walaupun di situ tu lepas sekolah tak pernah lah nak try jadi polis, tak pernah. Lepas sekolah saya terus apply.
Saya terus apply kerja hotel. Lepas kerja hotel tu dah kerja lain dah tak ingat dah nak jadi polis. Sebab masa tu dah dapat gaji semua dah fikir macam tak terfikir nak jadi polis. Akak pula, sebab akak pun kuat bersukan. Tak pernah cita-cita jadi ahli sukan? Akak sukan apa akak sebenarnya? Akak tak cerita lagi akak sukan apa sekolah tu? Saya suka daripada saya menentang desa, saya selalu juara sekolah. Kemudian tapi jumpa seorang coach ni. Coach ni nampak saya, dia kata dia adalah rupanya macam bukan ejen lah, coach yang memang mencari bakat-bakat untuk diserapkan apa orang kata team Commonwealth apa. So pada tahun tu dia nampak saya, dia kata kita test lah triple jump sebab tahun tu pertama kali diperkenalkan triple jump untuk wanita. So kita training boleh lompat kijang lompat kijang boleh wakil sekolah, terus menang. Lepas tu terus melekat. Tu kita package terus lah, lompat jauh, lompat kijang. Lepas tu lari untuk 200 dan 400. 4x4, 4x100. Okay. So training untuk tu je. Tapi saya punya main sukan triple jump. I see. So paling masa tu wakil sekolah tu menang, tapi takat tu je ke lepas? Sampai Sukma. Oh iya ke? Wow, akak pernah represent Malaysia. Adalah nama masuk dalam Sukma. Ya ke? Tahun bila tu? 94. 96 saya terpilih juga, tapi saya dah gantung spot. Merajuk dengan coach. Coach dengar ni. Coach dengar ni. Saya merajuk dengan coach. 94 kat mana? Kat Malaysia ke? Dia kat mana masa tu? Okay. 94 Sukma berlangsung di Perak. Di Perak, di Malaysia. Maknanya Sukma is kita Sukan Malaysia untuk budak-budak remaja. Maknanya sebelum umur 21 ke bawah boleh masuk Sukma, terpilih. Maknanya saya wakil Kuala Lumpur lah. Tahun 94 saya wakil Kuala Lumpur untuk sukan triple jump, long jump. Tapi itulah sebab ada lagi yang lebih bagus kan. Maksudnya kita kejar target lah. Kalau siapa pelajar masa tu yang dapat target 10 meter dapat diserapkan projek Commonwealth. Tapi masa tu saya punya jarak CP-CP je 9.98. Walaupun 2 cm tak dapat. Tapi ada pemilihan kedua lepas tu. Bila dah dapat rekod saya yang last the best 10.24. Tapi itu bila tapi tetap tak boleh. Tapi bukan tak boleh, tapi saya rasa terlambat sebab saya dah tingkatan 5. Ada lagi budak-budak bawah yang tingkatan 2, tingkatan 3 yang juga dapat jarak tu. I see. So diorang lebih berkelayakan untuk masuk projek sukan Commonwealth. Dan diorang berpeluang masuk sukan sekolah. Kalau saya nak join projek tu, saya kena hari-hari pergi balik Bukit Jalil dengan masalah keuangan semua kan. Saya macam tak yalah. Macam tu. I see. So 96 dapat panggil lagi. Kan? 96 dapat lagi panggil untuk Sukma. Dekat Pahang masa tu. Nama dah masuk semua, join je lah. Alah kita jalan-jalan je. Walaupun saya macam saya dah menurun kan. Lala saya kata tak yalah memalukan diri sendiri. 96 tu dah form 5 tu lah. Dah habis belajar dah. Sebab dah. Kan sukan Commonwealth untuk mereka yang berumur 21 tahun ke bawah. 21 ya. Okay. Okay. So akak sebenarnya bercita-cita jugalah nak jadi ahli sukan jugalah. Ya, masa tu kalau dapat sekolah sukan, mungkin kita ada potensi ke situ kan. Sukalah tengok coach. One day nak jadi coach kot. Jurulatih. Rasanya macam tu kan. Lepas tu kat sekolah saya memang suka lukisan. Pendidikan seni saya biasa memang saya score A. Sebab saya ada cikgu kegemaran masa tu. Puan Nolina saya ingat nama dia. Saya memang suka skor untuk lukisan. So tak apalah jadi cikgu. Memang masa tu antara cita-cita polis dan juga cikgu. Kenapa polis? Polis sebab saya suka lasak. Saya memang suka benda-benda yang lasak. Di sekolah saya masuk persatuan kembara. Saya akan masuk hutan. Memang saya sukalah semua benda yang lasak-lasak. Kadet polis tak masuk? Ke tak ada? Saya masuk kembara. Kembara ni saya rasa lebih advance sebab masa tu cikgu memang bawa pergi masuk hutan, pergi gunung. So kita survive kat situ semua kan. So cabaran dia lain. Masuk kadet tu asyik berkawat kat sekolah je nampak. Lepas tu berkemping kat sekolah je. Kebanyakannya dia tak mencabar macam saya masuk kembara ni. Yang kembara tu pernah pergi ke mana? Banyak gunung Angsi, Gunung Nuang, banyak beberapa gunung lah saya ikut. Kalau sekali keluar tu berapa hari? Jumaat kita berkumpul, Sabtu Ahad.
Jumaat petang tu kita dah bergerak dah. Balik sekolah tu. So 2 malam lah. So 2 malam. bercamping semua lah Kalau tak hari sebagainya. Sabtu, kita bermalam 1 malam. Lepas tu Ahad dah balik dah. Itu sampai form 5 lah. Sampai form 5, ya. Pernah ada apa-apa yang pernah berlaku semasa camping tu yang Tak ada. Tapi apa yang berlaku binatang buas ke apa tak semua ada. Dia lebih kepada pengalaman hidup. Oh, kat hutan nak survive macam ni. Dia tak ada toilet. Betul? So perempuan-perempuan ni kena macam mana nak survive. You nak tukar baju, you nak mandi, nak everything semua kan. So dengan kemah you nak kena tutup macam mana. So benda tu menjadikan saya seorang yang sangat berdikari. Dan saya percaya anak remaja yang mana yang tempuh benda tu boleh ke mana saja. Maknanya dia campak mana dia boleh hidup. Dia tak ada yang macam tak ada toilet, tak boleh. Tak. Betul. Dia tak ada rengek-rengek macam tu. Tak boleh tu, tak boleh ni. Tak. Boleh je. Kita dah bermain dengan lumpur, kita main dengan hujan, dengan pacat dah semua. pandai bawa diri lah orang kata. Walau macam mana situasi pun. Nyamuk, pacat semua. Pacat dah paling selalu sangat. Yang orang takut. Akak takut tak pacat? Tak, macam ni lah saya main. Yalah. I see. Okay, so maknanya akak jenis yang selain daripada pacat lah, haiwan-haiwan lain pun tak takut lah ke apa semua, tak ada. Okay. So macam kalau macam tu saya tanyalah abang dengan akak, anak dah ada 4 anak, abang ada 8. Macam galakkan tu juga tak anak-anak macam sekarang ni untuk macam tu? Ada pernah bawa pergi camping ke apa ke? Macam mama pun nak macam ni lah, kau belajar buat macam ni juga. Itu tak. So abang tak apa-apa galakkan sangat. Dia macam dia mungkin tak dia sangat risau. Saya rasa antara saya dengan abang sangat risau. Dari sari kerisauan dia. Tak naklah hutan tu nanti gini. Tak naklah air terjun pun tak nak bawa ke, boleh licin lah apa semua. Lagi main kolam mandi ke atau pantai tu abang. Dia sangat macam sebagai isteri kita apa? Abang ambil langkah-langkah selamat dulu sebelum aku pening. Sebelum aku pening, biar aku ambil langkah selamat dulu kan. Macam saya sebab dah terikut mak saya, mak saya tak kisah. Naik tangga tak kisah. Abang nak naik tangga semua. Saya tengok kan je anak saya naik tangga. Jadi selamat, dijagalah. Dia berbeza, tapi tak apa sebab cara kita pun berbeza. So dengan pasangan ni kita kena ada pro kontra. Betul. Dan macam saya tahu abang dia punya point macam mana. Jadi banyak diam je lah. Kita menerima each other. Okay. Betul yang alhamdulillah okay sampai sekarang. So abang nampak gaya macam dia ceritanya abang jenis tak suka bercamping dan sebagainya. Bukan tak suka bercamping sebab saya fikir anak-anak diorang ni umur dia orang beza dalam 2 tahun je. Kalau nak keluar memang kena bawa 4-4 sekali. So kalau kita nak pergi bawa anak-anak dengan nak kontrol 4 orang serentak, saya rasa tak berapa selamat lah. Tak dapat kepung lah. Ya, tak berapa selamat lah. Jadi saya ambil langkah-langkah untuk berjaga-jaga. Kita kalau nak keluar, kita pergi tidur hotel je. Faham. Itu lebih selamat lah bagi saya kan. Then that's why tak ada camping-camping apa semua. Saya nak tunggu dia orang umur dah remaja semua kan nak pergi. Dia orang dah faham kata tentang keselamatan semua. Dia baru saya lepaskan. Yang paling kecil sekarang abang kata 8 abang kata. Yang paling kecil 8. Tapi sekarang yang remaja tu dah okey dah. Itu pun saya galakkan. Ni nak masuk universiti ni. Kat universiti masuk semua. Masuk. Pergi hutan pergi. Jangan pergi je kacau. Sebab benda tu memang sangat membantu. Saya percaya sangat membantu. Dia apa-apa dia tak terkejut. Tak terkejut. Walau ada apa-apa berlaku lah macam tu. Kan dia boleh survive. Yang penting adalah kita nak lepaskan anak kita ni dengan keadaan dia boleh berdikari dan tahu apa nak buat. Betul. Kan? Critical thinking lah. Ya, kalau kita manjakan itu tak boleh. Nanti sampai besar pun nanti semua benda macam dia tak tahu. Sebab ada orang macam tu. Semua tak boleh. Semua nak begitu. Semua pergi. Payah juga tu. Tapi mungkin boleh katakan sebab akak anak nombor kedua dan abang yang paling bongsu. Adakah itu jadi juga influence dari segi abang mungkin abang rasa paling bongsu saya faham saya pun paling bongsu. So dikongkong ke sebab tu abang pun rasa aku kena kongkong anak-anak aku kecil pun aku tak ni kan. Mungkinlah sebab abang adik-adik 12 orang. Ya, itu antara pengaruhnya jugalah sebab masa saya kecil ni memang tak dibenarkan langsung pergi camping ke mana ke tak ada. Tak dibenarkan. Memang tak Kenapa saya tak tahu? Apa tak ada? Tak ada. Lagi satu bila sekolah Cina ni,
Dia orang jarang camping. Camping adalah tapi camping kat sekolah lah. Kat sekolah kan, kat padang itu sekolah. Persatuan Pengakap kan. So camping kat padang sekolah. Itu je lah yang paling jauh. Oh, makna abang ada mentaliti Cina tu lah membuatkan saya baru tahu dia. Oh my god. I see. Tapi selain so abang dari segi sebab sekolah tak ada aktiviti tu, apakah aktiviti abang selalu abang buat kalau zaman dah habis sekolah? Bukan habis sekolah, maksud saya daripada darjah 1 pada jana sampai form 5 tu, habis sekolah dah bunyi dah bell dah bunyi apa semua, abang buat apa? Balik rumah terus ke? Saya balik rumah. Balik rumah terus sehinggalah bila darjah 3 nak masuk darjah 4 tu dipilih untuk jadi wakil sekolah untuk bola keranjang. Start pada itu dah petang pergi balik sekolah untuk praktis lah. I see. Memang majlis tak ada lepak-lepak ke apa ke Tak ada. semua Tak ada. Perak mungkin dia tak ni sangat kot, dia punya tempat waktu tu pun tak banyak pot-pot lepak ke apa ke apa. Zaman abang tak pernah bawa ke? Tak pernah. Zaman itu memang kita habis sekolah terus balik, lepas tu pergi aktiviti sekolah. Kemudian tak ada. Dan kawasan saya tu pun Pantai Remis ni terpencil. Dia tak ada internet cafe, tak ada cyber cafe. Zaman tu mana ada lagi. Orang pergi nelayan kan? Ni kampung tu kampung nelayan. Awak tak mancing? Tak pergi nelayan? Dia pergi lah. Ada? Sebab tu dia makanan dia laut. Oh, ada lah. Ada. Oh, tu selalu pergi dengan siapa? Kalau naik sampan ke? Macam mana? Tak ada. Dia akan pergi dengan abang ipar saya. Itu pun jarang lah. Sebulan sekali pun jarang dapat lah. Aktiviti abang lebih pada bersukan kat sekolah je lah. Betul. I see. Tapi bola sepak abang tak minat pula? Di sekolah Cina masa tu tak ada bola sepak. Dia tak minat apa bola sepak? Tak ada macam taman kat kawasan perumahan ke apa semua? Oh, maknanya aktif-aktif tu kat sekolah ni lah. Ya, masa sekolah Cina ni saya banyak badminton, bola keranjang, volleyball, pingpong, itu saja. Memang semua suka Cina lah orang kata lah. Lepas tu bila pergi ke sekolah Melayu, barulah terdedah dengan olahraga, bola sepak. Kekok tak abang masuk sekolah, masa pindah daripada sekolah Cina tu masuk ke sekolah kebangsaan? Glamour Kekok je. tak? Sangat Glamour Dia Cina lah. Saya sebab bila dah remove setahun, Abang kena peralihan juga? ya kena Yelah, peralihan. Cina. Saya kena peralihan, jadi bila dalam kelas ni kita rasa lebih tua lah daripada orang lain. Ya, betul. Itu jadi abang long lah dalam kelas. Masuk-masuk tu glamour ni. Ya. Tapi sekolah kebangsaan pun ada Cina-Cina ke? Abang geng dengan Cina-Cina juga ke sekolah kebangsaan tu? Betul. Dia dua alam lah abang boleh ni. Dua-dua boleh masuk . Lepas tu macam saya nak tanya abang, masa abang walaupun sekolah Cina, balik pada sekolah tu macam kat kawasan perumahan tu tak ada macam taman budak-budak game budak-budak Melayu ke apa ke? Tak ada. Di kawasan rumah saya ni, rumah kita orang ni di tepi jalan, dan kawasan dekat perumahan rumah saya tu tak ada taman permainan, tak ada. Kampung biasa. Dan lagi satu, saya ni tak berkawan dengan budak-budak Melayu situ. I see. Sebab tak ada kawan kan. Tak ada kawan. Okay. Wah, very interesting. So ada pros and cons lah orang kata lah. Semua kawan-kawan semua dekat sekolah je lah bang . Ya. Okay, saya faham. Baik. So alhamdulillah, okay, baiklah. So alhamdulillah, terima kasih akak dengan abang. Kita dah banyak tahu rupanya, sikit banyak dia punya background dia. Saya sangat mind blown lah. Memang terkejut lah abang kata abang sekolah Cina. Akak pun pernah wakil untuk negara sebagainya. Memang wow, sangat hebat lah. Memang best lah saya punya ilmu saya dapat hari ni. Banyak soalan saya sebenarnya, tapi kita hanya ada masa ni berapa banyak pun kita ada untuk segmen pertama ni. Tak apa, kita akan sambung lagi soalan kita untuk segmen kedua. Jadi teruskan bersama dengan saya di dalam podcast Too Pretty to Handle yang dicantikkan oleh Estika dan disinari oleh Siti Jewel. Stay tuned for segmen kedua. Too pretty to handle.